Okay, salam sejahtera. Welcome back to my channel Syam Green. Alright, petang Ahad ni, hari ni apa bulan? Hari ni 5 bulan 7. Okay, 5 Julai 2026, hari Ahad. Petang santai-santai. Kita hari ni aku ada kerja sikit ni, tu nak hantar kasut jogging, repair, pergi gam dan jahit sekali lah. Okay, di Kik Mall Bangi sebelah tu. Okay, sebelahan dengan Kik Mall Bangi. Jogging tadi dah, masa jogging tadi kasut tu dah berbunyi macam tapak dia macam nak tercabut. Bila tengok balik dah terkopek dah. So ada masa petang ni keluar jap and kita pergi kedai repair dekat sebelah Warta tu. Okay, jahit dengan gam, kos hangusnya adalah dalam RM35. Okay, kongsikan kat mana-mana lagi di area Bangi yang ada lagi kedai kasut yang sekitar Bangi. Mana harga yang berpatutan, sila komen dekat video aku ni. Okay, mungkin komen-komen anda boleh membantu penonton-penonton yang ingin mencari kedai yang berpatutan dekat sekitar kawasan Bangi ni. Okay, jom, let's go. Tanpa membuang masa, sekarang pukul 4.46 kita nak balik lah. Rehat santai-santai. Okay, basuh-basuh kereta. Kita pun lama tak basuh ni. Okay, jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Syam Green. Mini love, geng. Okay, kita dah sampai dekat Warta Kik Mall. Ni kita dah berdekatan dah. Kita nak ambil kasut. Ambil kasut. Sekarang dah pukul 5:02 petang. Okay, kita dah sampai dekat Kik Mall. Orang tengok Kik Mall. Okay, tu dia Kik Mall. Maaf, stand pun tidak sikit. Okay. Okay, let's go. Kita ambil kasut. Kat sini agak sesak sikit sebab kiri kanan kereta parking. So kita pergi depan lagi. Kedai dia dekat Ikuan Optometris. Kedai kaki 5 je. Okey, keadaan sekarang di Warta, kawasan Warta ataupun Kik Mall Bangi seperti sedia kala, seperti dahulu kala, sama juga. Tak ada perubahan pun. Ini tabung haji dan menara optometris. Sebelahnya je tu. Sebelah dia adalah Ikuan Optometris, kedai cermin mata. Dua-dua kedai cermin mata. Baru jatuh dah tu. Ni agak sesat sikit lah sebab kereta kiri kanan parking. Pengguna-pengguna nak masuk parking. Ikuan Mama lah ke kedai spek tu? Kedai spek cermin mata. Okey, tu dia. Okey, mana dia? Ini dia. Semayang ke? Asal dah masuk.
Tuan semayang kot. Owner tak ada pula. So kita tunggu je. Owner tak ada. Owner tak ada. So kita tunggu jap. Okay, kita pusing-pusing dulu. Owner tak ada. Tunggu jap. Okey, tu kedai dia. Korang nampak dia kaki lima dekat ini ya. Dekat Ikuan Optometrist sebelah je Kimo ni. Abang ni bangunan Kimo. Okey, bandar baru Bangi sebelah je. Okey. Owner pergi solat, kita tunggu dulu. Stay tune. Okey, kasut pun dah ambil. Okey. Dah bayar semua. Alhamdulillah. Kalau kita tengok okey, nampak jahitan dia. Boleh nampak dia punya jahitan tu. Okey. Sekeliling kan. Satu keliling dijahit. Satu keliling dijahit. Cantik. Korang nampak dia jahit. Alhamdulillah, terbaik. Keliling. Okey, ini pun sama. Keliling, alhamdulillah abang tu RM35. Sepasang keliling dijahit dengan gam lagi. Okey, kasut jogging. Alamak, terbaik. Terbaik. Keliling kan. Okey. Alright. Itu saja untuk hari ini. Aktiviti hari ini itu saja, simple. Okey, jumpa lagi di next channel. Terima kasih. Salam. Bye bye.